Ikan pertama kita berjaya tarik rawa ini ialah ikan baung tasik pedu. Menyusuri Tasik sambil memancing dengan suasana yang santai dan mendamaikan di Tasik Pedu. Dah pemancing-pemancing yang pernah mancing kat sana, dia cakap ikan macam-macam jenis ada. Yang tu yang buat Nadia lagi semangat dan tak sabar untuk memancing dekat sana. Dan ramai-ramai orang tu terendah je tengok apa yang orang tu tengah buat. Apa ni sebenarnya? Ikan bekasam. Tapi sebenarnya namanya siapa? Ni Mak Ngah. Ni Mak Ngah. Ni Mak apa pula? Ni Mak Ngah. Ni Mak Cik. Semua ada kat sini kan. Tapi sebenarnya tu nak buat bekasam ni, ikan ni dapat daripada mana? Ini pun lagi daripada Tasik Pedu. Tasik Pedu tu? Yang berkaitan ni. Loh, Nadia nak pergi sana lah. Puas lagi ni. Sana memang banyak ikan ni? Bermacam-macam jenis ikan. Tapi untuk buat bekasam ni pakai ikan apa ni? Selalunya kebanyakan guna ikan lampang, ikan teratia, ikan pucuk pisang, ikan jawa. Banyak boleh ya? Dapat. Macam Mak Ngah, Mak Long, Makcik semua tu untuk tangkap ikan ni memang setiap hari pergi. Macam mana cara dia? Mancing ke? Menjaring ke? Macam mana? Ada ketiganya mancing, tu menjaring. Musim ikan tu bergantung pada musim je. Kalau hujan, lahan buka dia memang banyak lah. Setiap hari ke? Kalau musim hujan memang jaring. Oh ya? Tengok musim, tengok cuaca jugalah. Kalau musim hujan ni dia kena tanggung dulu. Baik. Itu pada keadaan cuaca. Dato' ni kalau buat banyak-banyak ni jual lah. Ya. Jual lah dekat orang kampung sini je kan, ataupun pergi ekspor sampai luar sana tu? Tak ada luar mana, Terpulen, KL. Jauh jugalah. Ikut kehendak pelanggan lah. Ya, ni pelanggan. Kalau permintaan tak kita bagi. Kalau luar pun tak ada banyak. Ni permintaan tinggi lah ni kan. Nadia ni tak pernah tengok macam mana buat bekasam. Cara ni mula macam mana? Cara dia mula bersiangkan. Bersiangkan bergaram. Garam. Garam berserbuk. Serbuk tu ialah lepas tu dah letak serbuk. Tak serbuk. Bubur ikan macam ni. Macam ni. Tutup. Okey. Buat air masuk. Masuk air tu. Dalam masa seminggu. Seminggu lah kita perapkan ke seminggu. Kalau macam bekasam ni, lepas dah perap, berapa lama dia boleh tahan? Berapa sebulan ada? Bulan lebih. Ya. Ada satu tahun. Bergantung pada teknik kita buat tu cara. Buat teknik ni hebat ni, macam-macam buat ni kan. Kalau Nada nak tolong goreng kan boleh? Boleh kan, Nada duduk tempat mancing. Kita cepat sangat pusing, dia cepat hancur kan. Dia lama sikit garing baru. Tapi kalau nak menjaring ke apa untuk buat ikan bekasam ni, musim bila yang paling sesuai kan? Musim terhujung, waktu hujan tu lah. Banyak kan? Banyak kan Mak Ngah? Mana? Ada video. Iyalah. Banyak ni. Setiap hari ke apa kalau buat tu musim hujan tu?
Saya memang tak sabar untuk makan nasi bedu ni. Dah siap. Jadi bagi Nenek makan cerita je. Rasa sikit lah. Okay ya. Kalau makan dengan apa yang sedap ni ya? Bulut. Makan dengan bulut? Bulut apa tu? Bulut kukus. Lain tu. Minyak sekali kelapa. Campur dengan minyak sekali pun sedap. Dah sampai. Ramai orang mancing kat sini. Tunggu akak ni. Hai dek. Datang sini boleh? Boleh? Boleh lah. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Saya kak. Tak apa, tak apa. Ui, dapat banyak ikan ke? Ikan apa ni? Dia tengok sikit ke? Dia tengok kan. Tahu sikit. Oh, tu dia. Ikan lampang. Dekat sini banyak ikan lampang ni. Oh, tu kat sebelah pun sama juga dapat ikan lampang. Ya kak, akak baju biru. Akak baju biru segan. Ni akak ni daripada pukul berapa kat sini? Sebelah tadi. Lepas tu biasanya masih hari ke akan mancing apa semua ni? Tak. Hari setiap biasanya berapa hari sekali nak mancing? Ni 2 minggu sekali. Ni hobi ke atau pekerjaan? Hobi. Ni banyak-banyak ikan ni buat apa? Kasam? Ya? Wah, tak dia. Kasam. Ni adik-adik kenapa je tak nak mancing? Tak nak mancing? Tengok aja. Tengok aja Saya nak pergi kat sana tu tengah tunggu bot. Ni dia pakai umpan apa kak untuk lampang ni? Dedak. Mana tengok? Macam ni. Dedak ayam. Tu boleh tahan banyak juga dapat tu. Bila so, sampai kat ujung tu abang-abang tu pun sama mancing kan. Ni memang daripada satu kampung apa ni? Lain-lain kampung lah. Okay, saya pun tak nak kacau kak. Saya nak kena beransur dulu ni. Terima kasih kak Nah.